Ketahui olehmu bahawa sungguhnya wajiblah atas segala perempuan itu mengikut perintah suaminya pada barang apa perintahnya yang tiada membawa kepada maksiat. Tu. Kalau turut kaedah dengan cara mudah-mudah, bila kata kita sebagai isteri orang dah ada suami, apa sahaja untuk lelaki kita suruh, wajib kena buat belaka. Malaikat perkara yang diraka kepada Allah. Mana? Allah kata Rasulullah, la ta'ati li makhluqi fi maksiatil khaliq. Kita tak boleh nak taat kepada makhluk walaupun makhluk tu suami kita atau ibu bapa kalau perkara tu diraka kepada Allah. Wajib tak turut ibu bapa kita? Wajib. Kita tu lelaki ni, kita orang atas ni, wajib turut ibu. Tiba-tiba ibu atas pergi curi ke darah cek tu ke tak telur. Curi darah cek, curi telur. Tak boleh. Walaupun ibu kita suruh. Tok lelaki kita suruh beli lak teri ke, tiga meka ke. Muka malu tok lelaki ni kaki sedih. Suruh bini pergi beli. Tak boleh taat kepada benda yang haram. Dan tiada harus. Tiada harus mana haram. Tak boleh perempuan itu menyalahi akan suruhan suaminya. Tok lelaki suruh, bini kata malah habis. Haram tu kata lagu tu. Habis suruh. Adik tak cakap haram tu. Habis suruh. Datuk ni wahailah mengatur. Haram kata lagu tu. Wajib kena taat semata-mata. Kalau perkara tu tak apa, tak berdosa. Jangan sama sekali menyalahi apa hak tu lelaki suruh. Atau tegahnya, tegah suami tak boleh juga. Boleh duk suruhnya acak-acak, orang peletih juga, pandang rasa letih juga. Menyuruh dia semua. Tak boleh haram, kata lagu tu. Kerana berkahwin itu satu bahagian daripada beberapa sebab yang menjadikan kehambaan seorang. Kita menikah, ingat wahai perempuan, kita menikah ngabai kita, nak ingat kata kita ialah jadi seorang hamba dah. Nanti buat gapo untuk lelaki kita suruh. Kerana belum kita menikah, syurga duduk di bawah tapak kaki ibu kita. Bila kita menikah, maka pindah syurga tu duduk di bawah tapak kaki suami kita. Maka jadilah isterinya itu seperti hamba bagi suaminya. Muduk dalam lagu mana wahai isteri, duk jadi hamba, suami kamu itu adalah tok ngulu penghulu kamu. Demikian disebutkan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Maka setengah daripada kelebihan perempuan mengikut bagi suaminya itu, masuklah ia ke dalam syurga. Kata Imam Ghazali dalam kitab dia, kalau perempuan ia taat kepada suami dia, ia khidmat buat baik kepada tok lelaki dia, maka bila dia mati esok, ikut dah dia nak masuk dalam syurga mana-mana pun. Tu. Makna Hasan kata perempuan nak masuk syurga mudah pada orang yatim. Mudah pada orang yatim nak sebuah royak. Nak sebuah buat je payah. Jaga hak wajib semaya 5 waktu. Jaga puasa bulan Ramadan. Jaga tutup aurat yang molek. Lepas tu hak payah sekalinya taat kepada suami. Pak perkara ni perempuan mati pilihlah syurga yang nak masuk syurga mana.